Ikan tenggiri di laut dalam, ikan temenung di laut tepi. Ibu-ibu yang datang tak jawab salam, saya doakan suaminya kahwin lagi. Assalamualaikum. Oh, kuat akak kita tu. Alhamdulillah, kudu hitam. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah. Pada malam ini kita nak meraihkan perjalanan ataupun kita punya perbincangan pada malam ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Bilas Al-Hafiz. Yang bagi Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Malam ni ada 400 bungkus haji Datuk. Apa makanan? Makanan yang disediakan. Dah ada belum? Belum lagi tu. Ada kat belakang. InsyaAllah lebih. Yang datang 100. Alhamdulillah. Seorang boleh bawa 3 lah. 4 pun boleh ya. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah. Alhamdulillah kita dah selesai solat maghrib bersama tuan imam kita, orang lama kita. Begitu juga kita dah selesai bacaan Yasin. Begitu juga dengan solat Isyak. Seronok kita dengar. Orang lama kita jadi imam. Suara pun sedap, bacaan pun jelas. Alhamdulillah kita rasa seronok. Ada satu ayat tu yang bahagia Datuk. Tuan imam kita baca waktu solat maghrib pada rakaat kedua. Rabbana innana sami'na munada. Saya suka memulakan mukaddimah kita pada malam ini dengan persoalan ini tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam ayat tersebut kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran suratul Nisa ni tuan-tuan dirahmati Allah. Minta maaf, surah Al-Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Baiklah. Kita nak belajar daripada doa ini bila kita nak menyambut bulan Ramadan tuan-tuan dirahmati Allah, dan ibadah ini di antara ibadah yang berat tuan-tuan dirahmati Allah. Daripada zaman dahulu apabila ibadah saum ataupun puasa ini diturunkan kepada umat terdahulu, ia adalah sangat berat. Kalau umat terdahulu puasanya sampai ke malam. Buka puasa antara maghrib isyak je, waktu terlalu singkat. Selepas tu nak kena puasa balik. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada terbit fajar, bermula daripada waktu imsak, waktu subuh sehinggalah terbitnya matahari, sehinggalah terbenamnya matahari. Kita ada tempoh yang lebih kurang 12 jam sahaja. Apapun ibadah ni adalah ibadah yang mencabar tuan-tuan dan Allah. Tetapi sebagai kita orang yang beriman yang bahagia Datuk, kita nak dengar. Sepatutnya kita mengamalkan doa ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Kita nak dengar pesan bersama dengan bahagia Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Da'i Ahmad selaku moderator, kepada pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang kita hormati, yang dihormati Tuan Timbalan OCPD, pada sahabat saya Encik Najib, pada pegawai-pegawai, anggota-anggota keselamatan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segak Tuan Haji pakai samping. Tok Imam. Tok Imam kita. Kemas samping tu, boleh mendam tu. Kalau papan dam tak ada je, pakai samping imam je. Oh, orang rumah macam mana? Sihat? Stroke ya Allah. Ada usaha. Oh ya. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, ayat yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan untuk beriman, dan kami beriman kepada Engkau ya Allah. Kami percaya pada Engkau ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Tuan-tuan yang saya muliakan, ini ayat cerita tentang seruan untuk beriman, ajakan untuk beriman, dakwah untuk beriman, tak akan putus. Tuan-tuan, kita tak boleh cakap, atau dah dema tak ada sampai Islam pada dema, Ustaz, macam mana dema nak masuk Islam? Kita dah tengok orang tak Islam kan, dema mungkin je tahu, tak sampai pada dema ajaran Islam macam mana Ustaz? Mana mau tak sampainya. Kurma kita nak buka puasa, beli di kedai dema. Kapek yang pasang ni, dema pasang kan.
Speaker yang kita duk guna ni, demo pasang. Elektrik ni, aircon ni. Agak-agak orang mana pasang? Demo juga pasang. Takkan demo tak tahu tentang Islam je kan? Kadang demo yang tahu puasa bila. Kita yang Islam kita tahu, iya ke nak puasa dah? Tokeh khabar kan? Ya, pasal lu tak tahu kan? Dia lebih tahu tuan-tuan. Jadi jangan cakap bahawa dakwah tak sampai pada demo. Dakwah tu sampai. Takkan tak dengar Tok Bilal duk bang azan. Macam-macam lagu azan yang diazankan di masjid kita ni. Oh, sedap. Cuba buat lagu Nahwan. Tadi waktu Nahwan, maghrib tadi Nahwan tu. Cuba Nahwan je. Ini semua Bukhari je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi Bilalnya tu. Bilalnya. Bukhari. Kita kari. Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiharkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lagu ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kopi Ramli. Merah padi. Takkan dia tak pernah dengar azan, tiba-tiba tak tahu tentang Islam. Takkan dia tak pernah tengok kita sembahyang Jumaat keluar ramai-ramai. Takkan dia tak pernah tengok kita ni usung budak-budak ni buat apa tu? Disiram dek bomba pula. Nak sunat, takkan dia tak pernah tengok tuan-tuan. Nak benar menipu tuan. Kadang-kadang jubah yang kita pakai, baju Melayu kita pakai, demo jahit ni kedai jahit. Dakwah kepada Islam ni sentiasa dah. Hari ni orang boleh baca Quran dalam pelbagai bahasa. Hari ni orang boleh tengok cerita tentang agama dalam televisyen, dalam YouTube, dalam TokTik, dalam muka buku. Petik saja apa yang kita nak tentang Islam. Kalaulah dakwah tu tak sampai pada demo, tak ada orang demo masuk Islam. Maknanya orang demo yang masuk Islam itu pernah mendengar tentang Islam, pernah belajar tentang Islam, lalu terbukalah pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Begitulah kita orang Islam, lagi leceh lah kita kalau tak tahu. Ya Allah, awak tak tahu benar Ustaz. Betul ke apa Ustaz? Tak tahu puasa tu apa Ustaz. Allah, nama benar, nipu Ustaz. Betul Ustaz, khabar benar Ustaz. Awak tak tahu tunggu sembahyang Ustaz. Tak tahu mak tak pernah ajar, cikgu tak pernah ajar Ustaz. Oh, nama benar kamu ni tazan. Cerita tentang Islam akan ada sepanjang zaman. Dia mengajak kita untuk beriman kepada Allah. Mengajak untuk jadi baik. Mengajak untuk masuk syurga. Okey? Adik ni duduk depan sekali. Nakutkan saya tau. Dia korek hidung. Ni pun parah ni tuan-tuan. Saya kalau ceramah duduk dekat-dekat macam ni susah hati, Mam. Gini ngoreknya. Habis pula tu. Aduh. Saya tak hafal dia nak ngorek apa. Tak apa masalahnya. Lepas korek, Mat, udah salam kita. Aku tak sambutkan. Sombong pula. Tapi saya tak kisah. Korek lah apa pun. Saya tetap salam. Sebab apa? Sebab saya tahu lepas ramai tu, lepas itu ramai salam dengan saya. So imam salam, berada kita salam. Ada sekarang yang salam lebih. Aku pula pada kau lah. Bersih cepat sikit tangan kena tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tugas kita apa dia? Tugas kita ialah beriman kepada Allah. Apa dia makna iman? Percaya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang percaya. Allah memanggil kita dengan bahasa yang sangat cantik. Seruan yang Allah panggil pada kita bahasa yang sangat sopan. Wahai orang-orang yang beriman.
Dia tak panggil hoi. Kita panggil isteri kita hoi. Hoi. Nasi. Hoi. Isteri jawab, hoi, makan. Anak kata, hoi, hoi ya hoi. Udah tuan. Aduh, kita panggil orang, tambah kalau bos. Mat. Bos panggil anak buah, mat. Bapak panggil anak, aduh. Kadang-kadang yang manggil lain, yang menjawab lain. Abang? Bang? Aku ni menikah dengan lembu ke apa? Jawab pun tidak. Allah dia tak panggil hoi. Dia panggil ya ayyuhallazina wahai orang-orang yang beriman. Bahasa Tuhan. Lembut bahasa Tuhan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kamu berpuasa. Allah Tuhan yang maha gagah, satu-satunya Tuhan yang maha hebat. Tiba-tiba dia panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, lembutnya. Kalau kita tak dengar, kalau kita buat-buat tak dengar, tak tahu. Allah memanggil dengan bahasa yang sangat sopan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu puasa. Macam orang dulu-dulu diwajibkan puasa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka orang yang ada iman dalam hati dia tak sabar-sabar nak puasa. Sebab apa? Sebab Allah memanggil dengan kasih sayang, kita menjawab juga dengan kasih sayang. Orang yang tak beriman, lagi 12 hari puasa ni. Aduh, mana pot aku nak makan ni? Mana pot aku nak makan? Kedai mana buka ni? Tak guru ni. Aku ni gastrik ni. Sultan berkata gastrik. Aku bukan gastrik din, aku GERD. Masa itulah terbit macam-macam. Gastrik pun ada, GERD pun ada. Punya malah puasa. Padahal tak ada mati orang puasa. Yang mati orang banyak makan. Mana ada orang puasa mati? Kenapa din? Aku tak larat benar nak ke hospital, mati. Seorang laki-laki dia dapati mati ketika puasa. Ada dengar tak? Tak pernah dengar orang tanya. Yang mati terlebih makan ada. Oh ya Allah, senak sesak makan mati. Sebab tu dia ajar kepada kita puasa. Pasal apa? La'allakum tattaqun. Maka bila kita ni beriman kepada Allah, Allah suruh kita puasa, puasa. Tak ada bantah. Orang dalam masjid ni mana ada bantah? Ni Kak Som malam ni suruh nutup aurat, mana ada bantah? Sebab apa? Iman. Boleh baju telekung Kak Som? 8. Telekung, kain telekung, baju, kurung, baju dalam, kain dalam, seluar dalam, stokin lengan, 8. Kalau buka di rumah baju semua ni penuh bakul. Abang-abang je datang malam ni. Jubah selek. Sependa pun tak pakai, relax. Ya Allah, keplekat tak ada apa seluar panjang, tak ada semata-mata jubah. Udahlah jubah putih. Jalan kaki pula masuk dah kereta suluh belakang melampau. Saya baru ni semayang mana tuan-tuan ni? Udah pakai jubah putih. Spender je hijau. Saya nak khusyuk, nak semayang tak khusyuk. Tak tengok ke? Nak tengok juga ke? Ya Allah. Kalau hijau gelap tak apa. Hijau yang jenis hijau pucuk pisang tu. Teram-deram makcik oi. Bang, kenapa yang kita hari ni dengan panak, dengan apa semua semayang, tetap semayang? Sebab beriman kepada Allah. Nanti kita nak bayar zakat, beriman kepada Allah. Tak komplain, perak kata RM10, perak kata RM15, perak kata zakat RM25. Tak ada komplain. Bayar je. Mak, zakat paling rendah mak RM10. Yang paling mahal mak, kalau mak makan beras yang mahal, panjang pula RM25 mak. Ambil lah yang RM25. Berapa ramai tuan-tuan tengok, tak ada yang murah lagi. Oh ya Allah bapa. Udah tanya lagi tuan, tak ada yang murah lagi ke zakatnya. Handphone RM7,000. Motor X1R. RXZ RM35,000 belinya. Zakat tak ada yang murah lagi ke? Ya, bukan orang sini lah. Afrika ni.
Tak ada kita komplain, dia kata 10, bayar. Dia kata 25, bayar. Duit durian ada. Tuan-tuan, nanti kita pergi haji. Lepas daripada raya puasa, dia datang pula haji. Nama kita dah naik dah. Alhamdulillah. Saya tengok tempat tuan-tuan ambil wuduk. Oh, kemas. Hebat masjid tuan-tuan. Saya ada kerusi di dalam tu. Ada kipas lagi tempat wuduk ni. Saya masuk tandas tadi mau bersih mak tandas je mak. Allahu akbar. Masuk dalam masjid kapet berapa. Tombak je tuan-tuan. Dulu merah, ni hijau. Oh, masya-Allah. Ini kalau sujud tenggelam hidung ni. Allah, tuan-tuan. Oi, seronok benar. Masjid biasa je mak. Masjid papan kayu je mak, tapi kapet tu wallpaper mat, mat. Ni wainscoting mat, mat. Oh, masya-Allah. Apa lagi nak? Tiba-tiba pergi haji. Jamban berebut. Tandas beratur. Duduk dalam kemah pula bersesak. Kaki kaku lunjur atas kepala kamu atas kepala aku. Sesaknya di Arafah. Sesaknya ya Allah. Oi, ramainya orang panasnya ustaz. Oi. Allah suruh. Baik, tak ada komplain. Sebab apa? Allah suruh. Tak ada komplain. Subhanallah. Bang, kita ni bagi nafkah pada isteri wajib. Dari hujung rambut dia sampai hujung kaki dia. Wajib atas kita. Tak ada komplain. Sebab apa? Allah yang kata, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Layan isteri awak. Campuri isteri awak dengan cara yang baik. Kenapa? Allah kata, wahai orang beriman. Tuh. Kalau kamu beriman, jaga. Sebab Nabi sebut sebaik-baik laki-laki. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik yang paling baik di kalangan kita ialah yang paling baik pada isteri. Abang-abang balik rumah dia tanya isteri. Som, abang macam mana Som? Okey ke? Selama ni kita kahwin, okey ke abang dengan Som? Bolehlah abang. Daripada tak ada bang. Sudah tuan-tuan. Kalau itu jawapan dia parah ni tuan-tuan. Dah tak ada orang lain. Kalau ada orang lain tukar lah bang. Ni parah. Sebaik-baik kita sama dia. Adakah dia? Dah kahwin belum? Dah kahwin belum? Belum. Sorban di kepala. Ridak di bahu. Jubah di badan. Baiknya. Belum. Sebaik-baik orang siapa? Songkok hitam, baju hijau pula. Belum tuan-tuan. Sebaik-baik siapa? Boleh untuk imam, jubah, kemas, pelikat, kemas, samping. Tidak. Dia tak letak pada pakaian. Dia letak apa? Isteri. Kalau isteri kata suami saya baik ustaz. Kalau isteri kata kau menyesal nikah dengan dia ustaz. Sudah. Tiap hari datang semayang tak guna. Dia pukul akak, dia tak bagi nafkah pada akak. Menyesal. Anak ada kak? 8. Astaghfirullahalazim. Dalam menyesal-menyesal tu pun 8 kat semua. Maka kita pun masuk dalam bulan Ramadan tak makan. Cuba kita tengok duduk di Malaysia ni tuan-tuan. Sepanjang kita berpuasa, pernah kita rasa lapar? Cakap apa? Tak nampak. Atau dia tak puasa? Pernah ke kita merasa lapar tuan? Tak ada. Cuaca elok. Aman. Tak ada perang. Bayangkan jadi rakyat Palestin. Rumah tak ada, hospital tak ada, sekolah tak ada, dibom lima. Puasa jalan. Kita sekarang apa yang tak ada? Semua ada. Semua ada. Pasal Ramadan. Taubik. Benda yang tak pernah ada bulan biasa, bulan Ramadan keluar. Putri mandi. Badak berendam. Pulut panggang. Semuanya ada. Nak apa? Apam balik. Apam tak balik pun ada. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita. Semayang pula dalam masjid ada aircon. Pergi buka puasa, ada pula masjid sediakan jamuan berbuka. Apa nak komplain? Selepas tarawih, iftar.
Tak cukup makan di sini. Buat balik lagi tuan. Kurma percuma orang bagi. Lepas bayar Jumaat, kurma bagi. Kurma. Dia tak nak, ada banyak di rumah. Yang terlepas pun ada lagi. Udah tuan. Tiba-tiba kita tak nak puasa, apa alasan? Punya baik kita di Malaysia. Sampai nak puasa pun dia mau tolong kabur. Menjunjung kita perintah. Peduli nampak. Gini nunggu kita ni. Kalau muka dia ceria je, confirm besok puasa. Kalau muka dia ceria, menjunjung titah perintah. Lusa puasa kita ada. Sampai macam tu dia mau kabur pada kita. Saya pergi ceramah di sebuah negara orang putih. Saya tanya dia, korang puasa sini macam mana? Ada ke orang tengok anak bulan? Ada ke orang kabarkan bila tarikh masuk, tarikh keluar, buka puasa bila? Tak ada. Dia pun bukan ada majlis agama, jabatan mufti, tak ada. Atau macam mana korang puasa? Kami tengoklah Malaysia bila puasa. Singapura bila puasa, kami tengok. Kesian tuan. Kita sekarang siap kabar lagi. Begitu pun punya baik. Kalau tak sihat, bukalah. Kalau musafir, tak payahlah puasa. Kak Som, kalau nyusukan anak, bukalah puasa. Opah cik, kalau mengandung, bukalah puasa. Opah cik, mana tahu kan subuh orang sini subuh. Mak makan, dia makan ikan segar. Asal sentuh jadi, asal jadi sentuh. Punya baiknya Allah Ta'ala. Kalau kata sakit, bukalah puasa. Untuk apa kita hari ini buat? Mudah-mudahan Allah yukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ni yang kita nak. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Boleh sambung? Boleh. Sila. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar, tidak kekal. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Dosa ngata korang. Orang dah bagi kursi elok, kata mana ustaz? Udah ngata. Ustaz masuk, saya duduk atas kursi, ngata. Dalam TV putih. Tengok betul-betul hitam. Rupanya udah dosa. Tuan-tuan tengok pengantin lalu masuk penduri kahwin, tengok pengantin lalu tengah makan nasi berhenti. Gemuknya. Tengok pengantin perempuan pula kurus. Kurusnya yang laki gemuk, bini kurus. Tahan ke nguruh-nguruh. Ngata korang banyaknya dosa. Itu belum masuk lagi dosa bawa balik selipar masjid. Dia curi selipar tu imam. Ada telefon di sini. Office ke? Imam. Nasib baik dia punya ringtone dia tu elok juga. Setengah tu imam, aduh jamilah begini betul. Sebab tu imam kita ni alim dan dia baik warak ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, dosa kita banyak kat nak. Tak terhingga banyak dosanya, Mat. Macam mana, Mat? Ilahi lastu lil firdausi ala wala aquha ala naril jahimi. Fahabni taubatan waghfir zunubi
إنك غافر الذنب العظيم. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Tuan-tuan yang saya muliakan, dosa kita dengan mak, dosa kita dengan ayah, dosa dengan anak-anak, dosa dengan isteri, dosa dengan suami. Banyaknya dosa kita dengan jiran, belum masuk dengan kucing. Kucing tak ada salah apa, dia sepak kepala buat apa? Berpusing-pusing kucing tu. Berapa banyak kita yang menipu kucing. Kita pergi makan kedai Tom Yam, dia datang. Duk cium kaki kita, siap tepuk kaki kita. Brother, lapar. Kita pun makan-makan, ambil tulang. Kucing pergi cari, jumpa. Tulang je. Dia tengok balik tuan. Tuan-tuan ingat tak dosa ke tuan? Kita tanam pokok, tak ada siram. Tanam rajin, siram tak nak. Ingat tak dosa ke tuan? Pokok tu pun makhluk Allah. Apatah lagi kita dosa dengan orang dah mati. Bila masa saya berdosa dengan orang mati, Ustaz? Bulan lepas, makcik dengan pakcik pergi mana? Kami pergi berobat. Dia kata, apa sakit pakcik? Saka. Siapa yang punya saka? Arwah Tok Wan ni dulu. Ada rimau. Sekarang rimau tu minta bela dia baru. Kata, macam mana makcik tahu Tok Wan bela saka rimau? Bomoh tu beritahu. Kalau bomoh tu nipu, makcik dah fitnah Tok Wan sendiri. Boleh minta maaf. Sebab tu tuan-tuan jangan percaya benda ni. Tok Wan kamu ni bela saka rimau. Itu yang dia datang. Kalau kamu tak bela, dia cakar dinding rumah kamu. Usik. Akhirnya kita dah memfitnah orang yang tak tahu hujung pangkal. Tah betul tak betul? Maka Allah datangkan satu bulan untuk diampunkan dosa. Nama dia puasa, nama dia tarawih, nama dia tadarus, nama dia sedekah, nama dia iftar, nama dia qiyam, nama dia menghidupkan malam, nama dia bersahur. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mintalah ampun pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur. Sampai Allah rindu pada kita. Ini siap pesan pada isteri. Abang tak nak bangun sahur. Okay, jangan kejut lah. Kejut jaga tu. Ui, jangan. Ada yang tak nak bangun sahur. Nasib baik isteri bangun. Kalaulah tak isteri bangun, gelap rumah kita. Dengan sebab isteri kita bangun, satu kampung bangun. Bangunlah abang, pakai sahur bukan suruh masak, suruh makan. Satu kampung buka lampu kan. Itulah power tak powernya orang perempuan tuan-tuan. Semua ni sebulan Allah Ta'ala sebut untuk keampunan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang puasa dengan penuh pengharapan, dengan penuh mengharap kepada Allah, Allah ampunkan dosa dia yang lepas dan dosa dia yang akan datang. Selamat datang Ramadan. Selamat Ramadan Karim. Allah. Lagi sekali, Ramadan Karim. Ramadan Karim. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Kita dah dengar untuk permulaan ini berkaitan dengan beginilah cara kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, dan kita berharap supaya Allah berikan kekuatan kita dan kita berasa gembira untuk dengan rasa tak sabar-sabar nak menyambut bulan Ramadan sebagai tetamu kita tuan-tuan dirahmati Allah. Baik, kita nak teruskan dengan ada dua doa yang kita dianjurkan untuk dibacakan. Bermula daripada kita nak menyambut Ramadan, begitu juga ketika berada di dalam Ramadan tuan-tuan dan dirahmati Allah. Yang pertama, Nabi SAW ajarkan kita, Allahumma ahilla alaina syahr Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda ya zal jalali wal ikram.
Yang kedua, Nabi SAW ajarkan kita untuk membaca Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Baik. Salah satu doa yang diajarkan untuk kita membacanya, yang saya bacakan pada awal tu, iaitu kita berharap Allah berikan kita kekuatan untuk melakukan amalan yang diredai Allah. Taufiqul lima tuhibbu wa tarda. Jadi kita nak dengar kupasan daripada yang bahagia Datuk. Amalan yang kita inginkan adalah taufik, maksudnya muwafiq, maksudnya mengikut kehendak Allah. Itu yang kita nak. Kita tak nak berpuasa ikut kepahaman kita sendiri. Kita kalau boleh nak beribadat ni dengan taufik dan benda itu bersambung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah suka dan Allah terima amalan kita, mutaqabbala kan. Jadi boleh yang bagi Datuk kongsi kepada kita. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Saya tengok akak kita balik langsir tu. Sial Ahmad. Ya. Nampak langsir je Ahmad. Nampak langsir. Kena saya kalau balik dari rumah suami tanya, kamu nampak ke Ustaz Kazim? Nampak. Kuning bah, rupanya langsir. Allah, abang-abang. Alihlah sikit. Macam dengan dia. Jadi macam mana nak buat dia langsir yang jatuh tu, tariklah ke depan sikit. Bagilah akak-akak ni masuk sisi yang benar tengok kita ni. Abang-abang yang bahagia perempuan tu main lagi sini bang. Abang main sini sikit kesian ni sesak no bang. Mana AJK? Cik Najib tolong Cik Najib. Langsir yang dijatuh yang putih tu Cik Najib. Bawa ke tiang ni, bataskan laki dengan perempuan Cik Najib. Langsir yang kuning ni buka lagi tang kesian no. Ya Allah. Oh. Terima kasih Ustaz. Oh, tak nampak apa Ustaz. Oh. Sabar je lah Ustaz. Oh. Barulah orang belakang nampak lah di mana ya Allah. Oh. Baik, tuan-tuan yang saya tarik langsung yang putih tu, yang jatuh tu, tarik ke depan. Tu tarik ke tiang sini. Habis dah, ni tarik ke sini dah. Tak boleh. Ni sini, ke sini. Ke tiang sini. Depan abang, belakang abang. Baik. Tarik ke sini boleh. Baik. Masuklah kau, masuklah yang malu insya-Allah. Tak elok orang ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang tu tak payah tarik, tak apa bang? Tu cerita. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang sembahyang Jumaat. Ada orang sembahyang Jumaat, dia bukan tahu rukun. Dia main sembahyang. Orang dengar, dia dengar. Orang tidur, dia tidur. Engkau tahu ke rukun khutbah din? Oh, khutbah ada rukun. Astagfirullahaladzim. Macam mana cerita ni tuan-tuan? Ada yang dengar khutbah, duduk atas motor. Kopiah ni, atas lutut. Ini imbang. Barakallah dia naik masjid. Ni parah ni tuan-tuan. Ada orang bila dengar khutbah Jumaat, dia cari tiang. Nyandor. Imam tu salah ke? Imam tu betul lantak kamu lah. Jangan ikut tiang. Tiang ni ada faedah dua. Satu nyandor kalau orang sakit. Yang kedua, tempat menggatal. Berapa ramai yang datang sembahyang Jumaat tak tahu langsung tuan-tuan. Ittaqullah tu baca betul ke? Imam tu baca ada ayat Quran dia tak tahu. Agak-agak Allah nak terima tak Jumaat kita? Lantaklah Ustaz, janji saya sembahyang. Janji saya datang. Kenapa? Kawan saya Ustaz tak pernah sembahyang Jumaat. Saya ni kira baik lah Ustaz. Ni alasan. Begitu pula dengan sembahyang. Isteri kata, bang, kita sembahyang Jumaat, abang tunggu kejap tau. Suami angkat takbir. Isteri keluar pada bilik ayah. Assalamualaikum. 2 minit setengah. Bang, takkan dah habis sembahyang Zuhur? Kamu lambat. Mana lambat bang 2 minit je bang. Cepatnya abang sembahyang. Janji aku sembahyang. Kawan aku tu langsung tak sembahyang. Begitulah yang kita takut dalam Ramadan nanti. Apa kau ni puasa mak? Tapi kau ngata pada orang. Janji aku puasa. Kawan aku tu mana dia puasa? Macam mana tuan-tuan amalan kita nak diterima oleh Allah? Kita duk banding orang tu, banding orang tu, banding orang. Dan kita membandingkan orang yang lebih rendah daripada kita.
Dalam ibadat, kita kena bandingkan orang yang atas pada kita. Abang nak ke mana, bang? Abang nak semayang tarawih di masjid. Abang ingat Haji Dolah tu tak pernah tinggal semayang tarawih. Walaupun berkursi roda. Tetap datang semayang. Abang ni motor 3. Kereta 3 pun tak boleh semayang. Bahal. Kereta kita 2 je bang. Wira dengan Iswara. Mana 3 je bang. Tu kereta sorong. Hoi, kena tengok orang yang atas pada kita. Abang nak jadi Bilal lah. Bulan Ramadan ni abang nak jumpa pengurusi masjid, minta rekomen. Kali ni abang nak jadi Bilal. 10 malam terakhir biarlah abang jadi Bilal. Abang dah hidup 60 tahun, tak pernah jadi Bilal. Cakap dengan pengurusi, bagilah peluang saya nak jadi Bilal. Silakan. Pengurusi janganlah kasar sangat. Sudah penuh. Bilal ni, orang nak ambil kamu punya bank ni, nak bagi ke tidak? Bagilah. Sekali. Bagi dekat dia tu. Takbir raya bagi kat dia. Pegang mikrofon ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayu dengar. Tak pernah buat. Isteri menangis. Pilihan yang tepat. Tak pernah dia takbir raya. Oh tuan-tuan. Tahta itulah takbir dia yang last. First and last. La ilaha illallah wallahu akbar. Tak lepas dia. Allahu akbar walillahil hamd. Kita dengar menangis tak? Ni sayu hati kita. Orang yang berubah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi 'ala alladhi fadl. Pengurusi tengok. Pengurusi tanya tu imam. Udah tukar ke sekarang ni? Ah, sudah. Silap pula dah dia bacanya doa iftitah. Bang, jomlah. Kalau tak boleh jadi imam di sini, kita jadi imam di rumah. Untuk suami, untuk isteri, untuk keluarga kita. Esok tak payah datang tarawih di masjid, bang. Kenapa? Tak ada moral, bang. Oh, ya ke? Kosong ya, tak ada siapa nak sedekah, bang. Kalau gitu abang jadi imam. Atau bila siapa? Saya lah, kata isteri. La ilaha illallah. Boleh pun masalah. Dia bukannya azan pun. Isteri pula selawat. Jangan menjerit udah. Dia siap mikrofon. Fadlam minallah. Lawannya masjid pula tuan-tuan. Selama kita hidup, kita tak pernah menjadi imam tarawih. Apa alasan? Nasib baik hari tu ada COVID. Sembahyang raya di rumah. Tak pernah benar suami baca khutbah. Begini pegang kayu mok. Ittaqullah. Apa yang kayu mok lagi aku ni? Kalau lah tak ada COVID hari itu, tak merasa jadi imam tu. Jangan minta balik COVID pun serik tuan. Saya serik cocok jolok dia kata penyakit virus datang pula dah. Saya waktu COVID dulu ya Allah, demo tiap-tiap minggu kena cocok hidung sebelum masuk TV. Masuk TV dia nak surat sihat. Nak lalu rock blok kau polis nak tengok surat kebenaran pula. Oh, jolok. Saya cakap kat nurse tu, jolok sikit udah lah, bukannya demam pun. Wap dia bagi, aduh apa. Keluar air mata tuan. Oh, dah serik tuan. Oh, dah besar sebelah hidung saya ni tuan ni. Allah, bang. Jomlah. Tak payahlah sembahyang tarawih nanti bekerja-kerja. Berlawan pula. Koma punya surah habis pukul apa? Kema pukul 9.45 dah habis. Cepat. Kalau kema 10 je. Datang masjid sana kami 9.20 dah habis. 8. Oi, bapa. Masjid engkau 10.45. Subhanallah. Aku pergi masjid engkau lah 9.30 dah habis. Abang, kalau nak rasa pendek, tak payah di hutan melintang ni. Pergi negeri seberang. 6 minit. 20 rakaat 6 minit kat som. Allahu Akbar, Allahu Akbar, waladdallin, ahad.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, balik, amin, ahad. Sampai Allah Akbar, 6 minit habis. Surah apa dia baca kita pun tak tahu. Nasib baik di hujung dia ada ahad. Oh, ni qul wallah ni. Kalaulah dia penghujung ayat tu, Isnin, surah apa pula Isnin ni? Adakah itu cara yang Allah redha? Adakah puasa kita nanti masih nak marah-marah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Nak marah saja. Apa ni? Ustaz, macam mana saya tak marah? Saya tak makan daripada pukul 6.15. 6.15 pagi saya tak makan, Ustaz. Bila time buka puasa, lauk ada, ikan ada, air sirap ada, timun sambal ada. Habis tu, ada apa lagi? Nasi dia tak tekan, Ustaz. Macam mana saya tak marah isteri saya, Ustaz? Dia terlupa tekan nasi. Dia beras, dia berayur dalam periuk, Ustaz. Habis tu, kalau makan lauk saja, tak boleh. Buka puasa makan lauk saja tak boleh. Cacing, Ustaz. Bang, sabarlah bang. 40 tahun dia masak nasi. Siap. Baru hari ni terlupa. Elok dia letak dalam periuk, anak telefon. Halo, kamu rendam dulu. Dia agak-agak kembang pun masak. Rendam lah dulu. Okey, salam. Terlupa tekan, Ustaz. Marah benar lelaki dia. Dia ambil kepala isteri dia, mak. Dia tekan kamu dari sini. Dah lah tu. Bulan puasa ni bulan bermaaf-maafan. Mintalah maaf, bang. Kak, minta maaf, Kak. Kita banyak marah lelaki kita. Ni orang tua ni pekak. Apa? Kapak, pekak. Sabar. Okey. Kak, minta maaf. Minta maaf, bang. Bulan baik, hari baik, saya minta maaf. Belum raya lagi. Tak apa, takut tak sempat raya, bang. Minta maaf. Cium tangan isteri. Abang pun minta maaf, Som. Abang banyak salah dengan Som. Bang, segala kesalahan abang, Som maafkan, ya Allah. Ambil tangan isteri, cium. Terima kasih, Som. Abang dah menikah 10 tahun dah, Som. Minta. Kamu dah maaf, Alhamdulillah, Som. Agak-agak tuan-tuan raya tahun ni di mana, tuan-tuan? Dalam bot ni, tuan-tuan. Jom kita sembahyang tarawih, kita puasa macam yang Allah nak. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan carilah jalan macam mana boleh dekatkan diri pada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Salah satu bulan Ramadan, bulan untuk kita dekatkan diri pada Allah. Saya bila tengok kapek tuan-tuan ni, Allah, dengar pula ada hutang lagi 20,000. Tuan-tuan tak nak ke cari jalan mendekatkan diri dengan Allah? Dengan nama dia wakaf. Yang datang malam ni 200 orang. Bagi seorang 1,000, selesai. 200,000 dapatnya. Turun sikit. Kalaulah yang datang malam ni 200 orang, tuan-tuan, bagi seorang 100, selesai masalah. Selesai masalah. Bayangkan bulan Ramadan nanti berapa ramai yang i'tikaf. Bayangkan tuan-tuan Jumaat berapa ramai yang sembahyang. Bayangkan nanti 10 hari yang terakhir masjid kita ni, malaikat pun datang. Turut sama tuan-tuan mendoakan orang yang menghidupkan 10 malam yang terakhir. Allah. Niat pula wakaf kapet kita ni untuk arwah mak kita. Arwah bapak kita. Arwah suami kita. Arwah isteri kita. Arwah anak kita. Betapa cerahnya demo dalam kubur. Kita tak tahu demo tu cerah ke gelap, Ustaz. Tapi dengan sebab kita wakaf, sedekah, jariah, sampai pahala pada demo. Ini satu jalan mendekatkan diri pada Allah. Nama dia apa? Sedekah. Jadi tuan-tuan, besok jumpa dengan bendahari, jumpa dengan pengurusi. Nah, malam ni pun boleh. Tak bawa duit, Ustaz. Gelang ada.
Gelar akak 2 urat tu 20,000 selesai akak. Mas tengah mahal sekarang kau Allah, subhanallah. Gigi mah pun ada. Ya. Gigi mah pun ada. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita cari bulan Ramadan nanti baca Quran ya. Satu cara mendekatkan diri dengan Allah bulan Ramadan ni bukan main mercun ni. Asal puasa mercun, asal mercun puasa. La ilaha illallah. Bang, jomlah. Didik anak kita tak payahlah main bunga api, main mercun, bakar rumah orang. Jangan jadi masuk dalam berita dik. Seorang pelajar-pelajar tahun 4 hari ini dimasukkan ke hospital Hutan Melintang kerana putus jari akibat mercun buatan sendiri. Cara bercakap tu siap pejam mata baca berita tu. Seorang pelajar satu hari ini dimasukkan ke hospital, jarinya putus dalam kejadian mercun buatan sendiri di Hutan Melintang. Kita bersama dengan wartawan lokasi untuk menerima pelajar berkenaan. Macam mana boleh kena adik yang tangan putus ni, macam mana boleh kena adik? Kongsikan sikit. Masa tu tengah main mocong dengan kawan-kawan lah. Main mocong apa adik? Main bola, mocong bola. Atau macam mana boleh putus jari? Bakar-bakar tak sempat balik, dia bakar kat jari, meletup lah. Jadi nasihat adik pada kawan-kawan, jangan main mocong lah, putus jari. Pandai pula nasihat orang tuan. Kalau lah jari dia tak putus, agak-agak dia main lagi tak malam besok. Tobat lahum dia main tuan. Jom adik, kita ubah adik main masjid malam. Main masjid, berlari pun tak boleh dalam masjid. Tu siapnya garam no. Sit. Berhenti budak-budak tu berlari tu. Pakcik tu orang Jepun tu. Garam tu bukan siap sini, ni Afrika ni. Biar dia mau nak berlari, jangan berlari ke jalan udah. Budak-budak, kita orang tua yang berlari. Bukan susah. Tentang tengok ni adik-adik ni. 10 orang ni. Ni 11 orang yang duduk depan ni. Macam mana dia boleh duduk depan ni? Padahal bukannya ada game. Bukannya ada video game ke apa ke, main bowling ke, tak ada dalam masjid. Tapi dia duduk depan. Sebab apa? Cuba nanya yang baju biru. Sebab apa duduk depan? Sebab ustaz. Ni baju kuku dah lari dah. Yang memang mercun tadi. Maknanya kalau diberi tugasan kepada dia orang akan datang. Sebab tu kalau saya jadi AJK masjid, saya ambil yang baju biru ni jadi Bilal terawih. Dia leader tau. Ada 9 geng di belakang ni. Bila dia jadi Bilal, satu saf semua geng dia. Balik langsir tu, begini makwu tengok. Itu power eye lah. Oh, nampak. Yang makwu dia tingkatan 1, pakwu dia darjah 6. Astaghfirullahaladzim. Kencing berbengkok lagi yang kan. Oh, udah ada pakwu tingkatan 1 makwunya. Bukan susah. Oi, pakak dengan sekolah dengan Hutan Melintang. Cikgu, ustaz, kami minta 2 orang pelajar yang boleh jadi imam. Kalau boleh tingkatan 4 ke tingkatan 5 jadi imam jemputan di masjid sembahyang tarawih. Ustazah kata, ustaz kata, pengutul kata boleh. Siapa yang nak jadi imam ni ustazah? Si Hakim tu boleh. Lagi seorang, Zul. Zul mana? Zul Arifin. Zul Arifin boleh. Buat pengumuman dekat sekolah. Okey, pelajar-pelajar semua, 2 pelajar kita telah dipilih untuk menjadi imam sembahyang tarawih di Masjid Jami' Hutan Melintang. Yang pertama, saudara Zul Arifin. Mana Zul? Zul, mana Zul? Oh, dia tangkap polis. Polis tangkap polis. Bayangkan tuan-tuan, dia tingkatan 4, dia tingkatan 5, satu sekolah datang. Tak muat masjid kita tak. Hanya sebab nak tengok kawan dia jadi imam. Bawa pula bacaan Al-Ghamidi. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sudais mak, sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Mishari mak, mishari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Syekh Bandar? Syekh Bandar Bali lah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tuan-tuan, saya suka bawa dia imam. Sebab saya tanya apa pun dia boleh. Dia hafal Quran, dia hafiz. Saya hafuz. Hafal pun tak tahu. Dia hafal semua. Entah. Sebab tu saya tolak dia. Dah kahwin mak? Alhamdulillah. Allah mak, kau ada terlepas kau. Oh, dia kahwin. Tapi kota ada lagi ya. Takut. Inilah ustaz berani menakut entah dia ni. Oh hebat ni. Sama ni. Alhamdulillah entah ni. Hari tu saya tanya dia. Surah yang di atas. Kalau surah bawah ni dia boleh ingat. Saja nak test. Saya baca surah atas tu. Inna a'tainakal kautsar. Senang jadi hafal tu. Fasalli li ra' senang sambung. Ada berada jawab tu. Aku pun tahu itu. Kalau tahu main di depan sini. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah seronoknya saya. Tanya orang sebelah tak ada selawat masjid ni. Masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Janganlah cakap masuk neraka yo. Tenang yo. Takkan selawat masuk neraka. Ada Nabi tak buat kata dia. Koma buat apa? Saya pun tak ada selawat-selawat dalam sembahyang tarawih tak ada. Mana tak ada kemarin sembahyang tempat ustaz ada ya? Mana ada. Saya tak ada baca-baca macam itu dalam sembahyang tarawih tak ada. Ada kami tengok ustaz selawat semua. Tak ada. Yang saya baca tu udah habis salam. Semayang tu apa? Dimulai dengan takbiratul ihram. Disudahi dengan salam. Bila habis salam, bukan semayang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis. Ambil air minum. Boleh? Yang tak boleh, minum tengah-tengah semayang. Gini umur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin waladdallin. Yang itu yang salah. Kita semayang tarawih di rumah. Habis salam, 2 rakaat. Pusing belakang. Laksa tadi ada lagi ke laksa tu? Ada bang, abang nak ke? Boleh? Atas sejadah makan laksa. Ngak. Habis makan semangkuk. Kumuk. Telan pula. Astagfirullah. Semayang balik. 3-4 rakaat. Boleh? Yang tak boleh, makan dalam semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laksa tadi ni ditelan. Batal semayang. Bang. Begitulah dengan salawat. Mana ada orang selawat tengah-tengah semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jawab? Subhanal Malikil Ma'bud. Yang itu nama dia apa? Bapak bid'ah. Cuma kita nak selawat tak payahlah jerit-jerit. Tuhan bukannya peka. Selawat elok. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu sallam alaihi. Udahlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Cukup lah tu. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Sallallahu sallam. Jangan tak jawab. Bila seorang ni apa itu jawab komen ni dia nak jawab. Cuma jangan berjerit. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi tu. Bila nak bunyi tu. Lema ni jawab selawat ke apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bunyi tu. Bila nak budak yang berlari di luar dia berhenti. Lambat lagi. Hari ni semayang macam mana? Nah, jom tuan-tuan, tadarus tu seorang baca, seorang semak.
Bukan seorang baca, tidur 4 orang. Seorang baca, yang lain nyembang, tu terderah kat nak boy. Bang, kalau rasa-rasa tak lancar, masuk. Jangan balik. Din, masuk tak darus. Tak balik, komen lah. Aku balik lah, cari Tom Yam macam. Bulan biasa, Tom Yam bulan Ramadan, Tom Yam marilah tak darus. Tom Yam sudah selalu tak darus pula. Ustaz, saya tak lancar. Faham? Kalau tak lancar, duduk. Ikut yang lancar. Sama. Cuba ajar sikit macam mana cara tadarus bagi orang yang tak lancar. Kita yang lancar ni, Mat. Baik, tuan-tuan ikut Ustaz Ahmad baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak lancar ikut. Waqqur wa kitabim maskur fi raqqim manshur. 4. Alhamdulillah. Yang mana tak lancar, yang mana lancar baca, nampak macam semua sama lancar. Tak tengok sebab pula. Imam tu baca pendek. Yang tak reti pun boleh ikut. Ini aku boleh. Tahu tak apa? Bukannya maknanya bila imam tu baca panjang-panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Oh. Memang tak boleh ikut dah. Baca pendek-pendek. Selepas subuh baca, lepas zuhur baca, ambil Quran seorang satu, ambil handphone seorang satu, buka Quran. Innal ladzina kafaru. Tak ikut, tak tengok Quran pun boleh. Akhirnya tuan-tuan, lama-lama yang tak lancar pun boleh tunggu. Oh, senang rupanya baca Quran. Ya, senang. Kita yang nampakkan baca Quran tu macam susah. Sudah tuan-tuan ni. Atau yang saya tegar tu. Quran bukan teruk macam itu tuan-tuan. Oi. Kalaulah macam tu teruknya baca Quran, tiap-tiap kali maulud, tiap-tiap kali ma'al hijrah, tiap-tiap kali apa perayaan Islam, orang yang sama je baca. Ada jemput kepada qori kita, Haji Rani, untuk membacakan Quran. Dia seorang baca. Teruknya baca Quran. Wa huwa Allah. Seksa je baca. Pada Al-Quran tu simple je. Dijemput kepada Haji Dola, Haji Mat, Haji Usop, Haji Bidin untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Haji Dola baca satu ayat. Qul huwallahu ahad. Haji mana? Allahu samad. Haji Mat, lam yalid wa lam yulad. Kawan-kawan dia kata, ini aku boleh. Lama-lama semua nak baca Quran. Pasal apa? Bacalah yang mudah pada kita. Jadi tuan-tuan, sebenarnya mudah. Ustaz, saya tak boleh jadi imam sebab saya tak hafiz Quran. Kalau gitu kak, sembahyang tarawih, baca surah yang mana abang senang. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Dah, simple. Akak jangan komplain pada suami. Kamu tengok tau. Apa kan, lagi rakaat pertama mesti qul huwallah, rakaat kedua mesti qul a'udzu birabbin nas. Mak cakap kat anak tu. Bila bapak baca qul huwallah, mak siku anak dia. Betul tak? Mak cakap, astagfirullahalazim. Leceh betul kan. Kalau rasa tak nak baca qul huwallah, ambil Quran yang besar, letak depan ni bang. Buka Quran yang besar. Baca. Boleh? Harus. Cuma kita ni ada kipas angin. Belilah penyepit tu besar sikit. Takut tengah-tengah baca, diselok muka surat belakang. Oh, sudah, mana pula ayat pula. Kalau boleh lah, tuan-tuan ayat. Senang je tuan-tuan, jangan kita anggap susah. Tak adanya susah. Buka puasa tu senang. Jangan duk bayang apa lah, aku nak buka puasa ni, ya Allah. Ayam masak merah, ayam masak hijau, ayam masak kuning, terlalu masaknya. Simple je. Datang masjid bang. Masjid kita buka dah. Ada yang mau buka puasa. Dah penuh dah tuan. Berapa malam dah penuh? Baru separuh. 15 orang datang malam ni. Ambil 15. Selesai masalah.
Satu malam beri tuan. 300 kat anak. Oh, kat anak 100, kat tipah 100, kat Joyah 100. Selesai masalah satu malam. Kak Shima 100, Kak Nur 100, Kak Leha 100. Selesai 2 malam. Bayangkan tuan-tuan, yang datang buka puasa di sini berapa ramai? 50 orang. 50 orang. Kita buka puasa, kita sponsor, 50 orang datang makan. Kita dapat 50 pahala puasa. Tapi ustaz, yang kami makan tu, kami dapat tak pahala? Dapat. Tak dikurang pun. Jangan buat kempen pula. Engkau jangan makan tu. Kau makan tu, dia keluri dia tau. Pahala kau dapat kat dia. Engkau tak ada pahala tau. Bengong betul majlis ni. Pahala kita tak berkurang. 50 dapat pada orang yang sponsor. Bayangkan. Yang datang malam tu 100. 100 pahala puasa. Dia duduk tepi pagar dengan isteri dia. Gini duduk dalam kereta. Tengok orang makan. Ramai so. 100 orang ada so. Syukur bang. Dapat pahala kita bang. Itu sebab abang tak puasa hari ni. Ayah kira entah. Hari entah. Jadi kita ada 2. Pertama, saya mengajak pada tuan-tuan, jom kita wakaf untuk kapet kita ni. Dan yang kedua, kita cari pahala yang sangat besar, yang berlipat-lipat kali ganda, nama dia memberi sedekah orang berbuka puasa. Jadi Ustaz Ahmad, last. Habis dah. Kita nak ajak pada jemaah kita berselawat atas Nabi SAW. Jadi bagi tuan-tuan yang datang ke sekolah saya ni, ramai ni jemaah wanita yang datang melawat ke sekolah saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, tuan-tuan melawat ke pusat pendidikan Al-Barakah di Ipoh, dan yang mana belum lagi melawat ke Sungai boleh melawat ke Sungai. Jadi tuan-tuan, baru diedarkan tabung. Lu dah nak habis tuan. Jadi sementara tabung diedarkan, kita selawat ke atas Nabi. Dan bagi tuan-tuan yang nak menolong sekolah pondok saya, tuan-tuan boleh dapatkan produk pusat pendidikan Al-Barakah. Niat derma untuk sekolah saya nak buat untuk pondok yang baru di Sungai, dapatkanlah kopi ke, koko ke, dan tak ada gula tuan-tuan. Saya buat untuk sakit kulit saya. Alhamdulillah dengan izin Allah, sakit saya pun sekarang muka dah flawless balik. Syukur pada Allah. Jadi tuan-tuan, sambil tabung tadi di jalan, tabung ada satu je. Nak sampai ke hujung tuan-tuan mau pukul 11. Ada lagi. Ada. Baik, mak, kita mulakan selawat. Tuan-tuan, kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'amil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi'amil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, moga-moga apa yang telah disampaikan meresap di dalam jiwa kita dan Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan. Dan insya-Allah apa yang kita dengar juga boleh sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir. Moga-moga banyak lagi manfaat yang dapat kepada umat ini tuan-tuan dirahmati Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Senyum nampak gigi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Tuan Muslim Majlis.